Cinta dengan hati dengan Tuhan cukup lah. Tak payah siapa tahu hati kita. Orang hari ni dia mencoret hati dia di Facebook, di TikTok, mencoret hati dia di semua tempat. Cerita hati dia. Tak perlu. Cukup Allah tahu hati kita. Tuhan ni bila kita ada masalah, susah dengan orang tak payah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Tu ajaran Al-Quran. Tu ajaran Al-Quran. Ada masalah, sabar, tak apa. Orang kata aku tak apa. Aku tahan mulut aku tak kata orang. Orang kata kat aku, tak apa. Aku jangan kata orang. Sabar. Lepas tu sembahyang. Allahu Akbar. Ya Allah, aku ada masalah lah Tuhan, aku tak tahu macam mana Rasulullah pada engkau. Itu ajaran agama. Bukan kita rata-rata pergi highlight ke orang. Itu bukan jalan agama. Orang yang memaafkan adalah orang yang paling bahagia hatinya kerana dia telah menemui kedamaian di dalam hatinya sendiri. Memaafkan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kebesaran hati yang mampu untuk menghapuskan dendam dan menggantikannya dengan cinta serta kedamaian. Maafkanlah sebagaimana engkau inginkan kemaafan daripada Allah dalam setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.